Orang mati syahid dah nak qada semaya, jadi tempat dia neraka ke syurga. Bagus soalan ni. Sempena Taufang Al-Aqsa setahun. Nah. Sebut dalam hadis sahih, mati syahid istimewa. Apa dia istimewa dia? Dipadamkan semua dosa, melainkan dosa dengan manusia. Maknanya dosa dengan Allah hapus semua. Ni dia kata ni dah nak qada semayang, mati syahid, hapus. Tinggal semayang 40 tahun, Allah ampun. Minum arak 7 lautan, ampun. Zina 80,000 orang porong, ampun. Isyak dadah 40 guni, ampun. Minum ketong 8 tiada, ampun. Faham? Pernah tidak tutup aurat 100 tahun, ampun. Kerana itu semua dosa dengan Allah. Yang dikait dengan manusia seperti hutang, tidak ampun. Makna orang mati syahid, kalau tak ada hutang, A mati syahid, B mati syahid, A masuk dulu syurga, B masuk syurga juga, tapi lambat pada A. Kenapa? Kenapa dosa lagi? Kerana bayar hutang dulu. Bukan masuk neraka ada hutang. Tak. Bayar hutang baru masuk syurga. Faham? A mati syahid, B mati syahid, tapi A masuk dulu. Gimana A masuk dulu? Tak ada hutang. Hutang apa? Hutang manusia. Hutang Allah, jelas. Dak qada puasa 40 tahun, jelas dengan mati syahid. Dia gadaikan kehidupan dia kerana Allah. Faham? Tapi hak manusia kena bayar. Faham? Deh?